Ayah, Aisyah lapar lagi lah. Ubi ni keras sangat. Sabarlah nak, inilah sahaja makanan kita. Beras kita sudah dirampas oleh mereka. Bila kita nak hidup begini ayah, kita kerja keras, hasil tu semua mereka yang ambil. Hei, semua hasil kebun mesti dihantar esok. Kalau tidak, kamu akan terima akibatnya. Tolonglah tuan, kasihlah kami. Kami hanya ada sedikit makanan je di rumah. Hanya untuk anak-anak je makan. Diam! Macam kamu tidak hak bersuara. Ayah okey tak ayah? Ayah, kenapa mereka selalu rampas makanan kita? Sebab hidup kita masih dijajah nak. Kita belum bebas lagi. Kalau begitu, mesti ada hari kita akan bebas. Rakyat kita tak akan tunduk selamanya. Betul Amir. Satu hari nanti, merdeka akan tiba. Abang buat apa tu? Lukis bendera Malaysia. Cepatlah Takif. Ya. Selamat Hari Kemerdekaan yang ke-68.